Kadang saya ni tengok harga emas sekarang ni. Pagi okey, malam dah berubah. Macam mood manusia lah. Sekejap tenang, sekejap pula kacau bilau. Dan saya pun pernah tanya pada diri sendiri, kenapalah benda ni, benda yang orang kata paling stabil, boleh turun naik sesuka hati. Sebenarnya kan, benda ni sama je macam hidup kita. Kita kerja, gaji sama, tapi kos hidup tetap berubah. Kadang ekonomi kita kacau bilau. Kadang dunia ni tengah tegang. Dan kadang bank yang besar pun boleh tersedak. Semua benda tu bagi kesan pada harga emas. Saya teringat satu kisah dulu. Adalah seorang uncle ni, umur 50-an. Dia simpan emas sejak zaman harga RM70 segram. Setiap kali harga jatuh, dia senyum. Dan setiap kali harganya naik, dia pun senyum juga, dia cakap. Saya tanyalah dekat uncle tu, "Uncle, tak takut ke harga emas turun?" Dia jawab apa? Simple je jawab. Emas bukan macam saham. Dia turun sebab nak bagi kita peluang. Dia nak naik pula sebab nak bagi kita motivasi. Tapi dua-dua ni tetaplah emas. Ayat tu buat saya ni terdiam sekejap. Sebab betul lah apa dia kata. Harga turun tu bukan petanda rugi. Itulah cuma fasa. Naik pun bukan menang, tapi itu adalah cuma cycle. Harga emas naik turun sebab dunia ni berubah. Duit berubah, keadaan pun berubah. Tapi nilai emas tetap emas. Dia tak pernah hilang pun. Dia bukan untuk orang yang cepat gelabah tengok chart. Dia untuk orang yang nak tenang 5 ke 10 tahun daripada sekarang. So kadang-kadang kita ni terlalu fokus kepada turun naik harga, sampaikan lupa tujuan asal. Kita simpan emas untuk jaga masa depan sebenarnya, bukannya untuk kejar hari ini sahaja. Kalau kau ni tengah fikir nak mulalah pelan-pelan nasihat saya. Tak payah tunggu pun harga naik ataupun tercantik. Yang penting, anda ambil tempat dulu. Sebab dalam jangka masa panjang, yang menang bukannya orang yang pilih harga yang paling cantik, tapi orang yang konsisten membeli emas sikit demi sikit. Nak saya tolong kirakan bajet sesuai untuk anda? Boleh saja. Isi beg biru dekat bio saya sekarang.